Bosan-bosan ni? Jom layan roti canai adik terbang. Adli Nur Iman bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai adik terbang sebab dia pandai tebak roti canai sampai nampak roti canai itu macam terbang melayang-layang. Kalau anda nak tahu, adik terbang pernah jadi juara tebak roti canai di Sekolah Kebangsaan Seri Manjung Perak. Video ni dirakam masa dia tengah buat persembahan tebak roti canai depan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia, Primas, di Matrix Exhibition Kuala Lumpur. Okey, jom layan adik terbang tebak roti canai ya. Ini kena challenge dengan kita kena tu Ayub lah. Okey, kita jemput dia. Ups, sikit lagi nak kena kepala. Siapa ni? Tak tahu pak. So you have to pay 120 ringgit dah. Because of the skill. Roti canai terbang. Cap kunci. Cap apa? Cap kunci. Cap kucing. Kucing ya? Kucing. Ayah pun ada juga ketua yang boleh buat macam ni. Tapi I think this is the young